Pada kakak-kakak, kalau korang datang Paris nak minum petang, korang boleh datang ke kedai ini Ini kedai viral Carrette. So korang boleh makan croissant cecah dengan hot chocolate kan. Boleh ambil gambar dekat IG. Dekat je dengan Eiffel Tower, jarak lebih kurang dalam 10 minit jalan kaki. Halal. Dia tak semua halal, tapi ramai je orang Malaysia datang sini. Korang boleh je order croissant cecah dengan hot chocolate. Tapi kedai ni kedai viral gila. So dia beratur panjang gila. So saya tak pergi kat kedai ni. Saya pergi kat kedai sebelah dia tadi pun sedap juga, iaitu Cafe Kleber. Yang itu pun korang boleh order hot chocolate, croissant, tak ada masalah. Dia memang tak ada label halal dekat sini, tapi ramai je Muslim ataupun orang Malaysia suka datang sini. Kedai ni viral sebab tu dia beratur panjang. Sebelah-sebelah ni banyak kafe-kafe, Lee Malakoff. Lepas tu sebelah sana pun ada kafe juga, tapi yang paling famous dekat Carrette ni kan. Tapi saya minum kat sebelah dia sebab tak nak beratur panjang lah kan. Nampak tu Eiffel Tower tu, tak jauh. So dia ada vibe Paris dekat sini. Dan sementara korang makan tu, hati-hati handphone. Kalau yang minum dekat luar tu, handphone jangan letak atas meja. Handphone simpan. Macam saya makan dekat dalam. So kalau korang teringin nak travel dekat negara-negara Europe ni kan, korang boleh je travel melalui Noh Travel and Tours. So ni adalah travel agency yang trusted dan selamat lah kan. Especially kalau korang pergi negara-negara yang tak pandai cakap English, ataupun negara-negara yang macam korang susah pening kan. Sebab dia takkan bawa korang berhenti dekat tempat-tempat yang random. Dia takkan bawa korang duduk lama-lama dekat tengah crowd. Dan especially korang yang bawa anak kecil ataupun bawa orang tua kan, terbaik korang pergilah ikut Noh Travel and Tours ni kan. Korang boleh klik dekat link bio terpaling travel ni, macam mana korang nak contact Noh Travel. So tadi saya makan dekat Cafe Kleber tadi, habis lebih kurang dalam 55 euro kali 4 lebih, dalam minum petang je dalam RM200 lebih. Tapi boleh lah sekali-sekala kalau nak minum dah sampai Paris, come on kan. So satu tempat yang menarik untuk korang pergi kalau datang ke kota Paris.